Ramai ingat kalau nak post barang ke Sabah Sarawak, cuma ada satu cara je, guna kontainer. Sekarang dengan Ventura, korang boleh pilih sama ada korang boleh guna air freight ataupun sea freight. Apa beza dua-dua ni? Kalau air freight, barang akan dihantar menggunakan kapal terbang. Tempoh penghantaran dia sekitar 3 hingga 5 hari je. Sangat sesuai kalau barang korang tu urgent dan nak cepat sampai. Manakala sea freight pula menggunakan kapal kontainer dengan tempoh penghantaran sekitar 2 hingga 3 minggu. Memang lama tapi sesuai untuk penghantaran barang yang besar dan banyak. Dari segi kelajuan, air freight memang lebih cepat. Bukan setakat perjalanan lebih singkat, malah proses custom pun biasanya lebih pantas berbanding sea freight. Tapi ada satu perkara yang korang kena tahu. Untuk air freight, saiz dan berat barang adalah lebih terhad. Jika kalau nak hantar tilam, katil, berabut, barang pindah rumah atau barang yang besar dan berat, lebih sesuai pilih sea freight sebab boleh bawa kuantiti yang banyak dan lebih berbaloi. Kesimpulannya, kalau barang korang urgent dan nak sampai cepat, pilih air freight. Tapi kalau nak hantar barang yang besar, berat dalam kuantiti yang banyak, pilihlah sea freight. Tak pasti nak pilih yang mana, apa-apa, Raja je Ventura!